Kenapa buah nanas? Kenapa bukan buah durian? Sedangkan durian buah raja buah di Malaysia. Bagi saya nanas adalah buah-buahan semata-mata. Baik. Nanas tak ada pun tak apa dia kata. Ya, yang kita tak tahu lagi apa sebenarnya potensi pada buah nanas ini. Dengan harga RM50 sahaja. Satu ekar tanah, you tanam sawit dengan you tanam nanas. Berjuta-juta ringgit lah untuk ditandatangani. Tapi dalam soal market ni saya takut sikit. Kita ada 4,000 kontena yang telah contracted ataupun telah fine lah untuk dihantar keluar. Sehingga ke hari ini kita hanya mampu hantar 1,700 kontena saja. Yes, nanas tidak sepenting beras. Orang tak ada beras, orang mengamuk. OMM Podcast. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama kami di My Media Podcast, OMM Podcast, yang mana setiap minggu kita akan cuba bawakan kepada anda topik-topik yang menarik kerana bagi kami, kepada anda, tanpa tapisan cerita sebenar kami siarkan. Itu janji yang cuba kami berikan kepada anda. Bertemu lagi dengan saya, Khairul Rizwan Azizan, dan minggu ini satu lagi topik yang menarik untuk kita bawakan kepada anda mengenai nanas. Buah nanas. Kenapa buah nanas? Kenapa bukan buah durian? Sedangkan durian buah raja buah di Malaysia. Itu kita nak tahu. Yang mana nanas bukan sekadar buah, industri RM1 bilion yang ramai tak tahu. Apa yang kita tak tahu, kita cuba ambil tahu menerusi OMM Podcast pada kali ini. Yang mana untuk kali ini punya episod, kalau nanas hanya sekadar buah biasa, kenapa Malaysia mempunyai sebuah lembaga khas untuk menguruskan industri nanas ini? Untuk itu kita bersama dengan orang nombor satu yang paling tahu pasal buah nanas ini. Kita bawakan kepada anda Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM, Tuan Muhammad Khairul Zamri bin Muhammad Saleh. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rul. Sihat. Soalan cepu mas saya. Ya. Nanas atau nenas? Nanas. Nanas. Sebutannya. Itu sebutannya. Yang betul lah. Kalau lokal, biasalah nanas. Nenas. Ada yang sebut lanas. Lanas pun Lanas ada. pun ada. Oh, jauh sangat bunyinya. Kalau Negeri Sembilan dia panggil noneh. 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 Lagi comel. Noneh. Apa pun tak kisahlah, nanas ataupun nenas ataupun noneh. Yang penting hari ini kita nak tahu apa keistimewaan nanas ini. Untuk itu Tuan, tanpa berlengah masa, ayo kita terus dengan segmen kita yang pertama. Baik. Kenapa nanas ada lembaga khas? Macam di awal-awal tadi saya maklumkan, durian itu raja buah. Tapi kenapa durian tidak ada lembaga khas? Kan? Berbanding dengan buah-buah yang lain. Dan ada juga sambutan Hari Nanas Negara. Betul. Dan status sebagai buah kebangsaan Malaysia. Jadi apa sebenarnya yang menjadikan nanas begitu istimewa? Mungkin Tuan boleh jelaskan peranan sebenar LPNM yang mungkin masih belum difahami rakyat Malaysia pada ketika ini. Baik. Terima kasih banyak Rul. Ya. Saya nak mulakan cerita kita berkaitan dengan nanas ni. Kenapa nanas Rul? Ya, kenapa nanas? Kenapa nanas? So ramai bertanya tetapi susah nak jawab. Soalan senang tetapi nak jawab susah sebenarnya. Tapi mana yang tahu sejarah, kita boleh jawab lah. Sebenarnya nanas ni tertubuh 1957 seiring sama tempoh dengan kemerdekaan. Dan kalau kita lihat tempoh tersebut, pada tahun 1957 kita baru merdeka. Kita baru merdeka. Bermakna lembaga nanas ni telah wujud. Jadi saya nak membawa naratif apa? Sebenarnya nanas ni wujud kerana dan dia ada lembaga sendiri sehingga sekarang disebabkan oleh nanas ni adalah sumber kekayaan. Dia adalah sumber kekayaan. Kenapa sumber kekayaan? Sebab kita ambil naratif kalau penjajah masuk, kita kata British ni menjajah kita dulu sebelum merdeka kan. So British ni ataupun penjajah ni bila dia masuk satu-satu negara, apa dia buat? Biasa ni dia akan jarah segala kekayaan yang negara tersebut ada. Contoh, emas kita dibawa keluar. Bijih kita pun dibawa keluar. Semua dibawa keluar. Dan salah satu di dalam aspek pertanian yang telah dikenal pasti oleh pihak British pada ketika itu adalah nanas. Dan itu sebab kita kata dia adalah sumber kekayaan. British nampak potensi yang penjajah nampak potensi yang sangat besar pada buah nanas ni sendiri. Dan
sehingga kan buah nenas ini dibangunkan di Melaya pada ketika itu disebabkan oleh cuaca kita yang baik dan petani kita yang rajin dan sebagainya. Eksploitasi itu berlaku dan penjajah ni mengambil hasil nenas ni dibawa keluar, dibawa ke negara mereka. Dan kenapa saya kata begitu? Satu masa dulu, kita pernah ada pejabat pemasaran di UK. Wow. Ramai orang tak tahu lembaga nenas ni dulu ada pejabat pemasaran di UK. Dan ada staf kita yang bekerja di sana. Oh ya. Untuk memasarkan buah nenas sahaja. Di peringkat antarabangsa. Di peringkat antarabangsa. Jadi untuk menjawab kenapa nenas? Jawapannya adalah kerana dia telah dikenal pasti oleh penjajah atau British pada satu ketika dulu sebagai sumber kekayaan. Oleh kerana sumber kekayaan ni mempunyai potensi yang sangat besar, maka mereka berpandangan bahawa satu lembaga patut diwujudkan untuk mewujudkan satu industri yang lebih kondusif dan memudahkan urus niaga dan sebagainya. Dan ini telah memberikan kelebihan lah. Dan kita pernah wujud sebagai negara ketiga terbesar pengeksport nenas kaling, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kata canning. Bahasa Melayu kaling kan. Kalau kita itu maksud dia. Kita kata pengetinan kan. Tapi sebenarnya dalam kamus kita kaling. Oh, kaling. Disebut KALENG, kaling. Jadi industri ataupun lembaga nenas ni diwujudkan pada ketika itu adalah khas untuk mengeluarkan nenas-nenas kaling atau nenas-nenas tin dan dipasarkan di negara-negara Eropah. Kerana mereka menganggap bahawa nenas ini adalah sebagai salah satu daripadanya adalah simbol kemewahan. Simbol kemewahan. Maksudnya bukan orang-orang biasa tak boleh makan nenas. Orang-orang biasa susah nak makan nenas sebab dengan harga dengan prestisnya yang ada. Nasib baik kita hidup pada zaman ini. Alright. Itu. Dan lembaga nenas ditubuhkan bawah Akta 427 pada tahun tersebut dan sehingga sekarang akta tersebut masih diguna pakai dan kalau kita lihat Akta 427 tu 80% kandungan akta tersebut menjurus kepada industri pengetinan ataupun industri pengkalingan. Dengan erti kata bahawa masa saya masuk kerja dulu pun tahun 1990-an, industri pengetinan ni masih berjalan. Dan segmentasi pasaran tertumpu hanya kepada pengetinan sahaja sehinggalah tahun 2000. Sehingga tahun 2000. Dan ini kenapa? Sebab industri nenas ni selepas tahun 2000 kita telah mengenal pasti beberapa segmentasi lah pasaran yang lebih inovatif, yang lebih kreatif. Sebab kita rasakan pada tahun 1990-an tu industri pengkalingan ni mengalami penurunan. Disebabkan oleh kesedaran masyarakat dunia terhadap keutamaan kesihatan. Sebab kalau kita cerita pasal canning, dia ada gula campur dekat situ, dia ada chemical dan sebagainya kan. Jadi oleh kerana keutamaan kepada diet yang lebih sihat, maka permintaan kepada nenas pengetinan atau nenas tin ni dia jatuh. Jadi pada ketika itu kita melihat bahawa kita tidak boleh bergantung kepada satu segmentasi saja. Selepas tahun 2000 kita telah melihat segmentasi pasaran yang berbeza. Di situ bermula evolusi nenas ni. Dan nenas ini ditubuhkan pada tahun 1957 memang khusus untuk bangunkan industri pengetinan. Sehingga tahun 2000. Dan selepas tahun 2000 tu barulah kita melihat dan hasil daripada kreativiti dan inovasi yang kita buat, kita melihat nenas ni bukan sekadar buah-buahan yang kalau di Malaysia ni banyak dijumpa di kenduri kahwin, buat acar, buat macam-macam kan, makanan sahaja. Tetapi kita melihat lebih daripada itu. Di mana dia tidak dilihat lagi, kita persepsi yang ada nenas sebagai buah-buah biasa, kita hilangkan dengan banyak inovasi dan kreativiti yang kita buat. Di mana kita come up dengan 1 kali tanam 3 kali tuai umpamanya. Konsep 1 kali tanam 3 kali tuai. Bermula pada tahun RMK 11, RMK 12. Sekarang RMK 13 kan. So, bagaimana nak mengubah persepsi bahawa nenas ni sebagai buah biasa, kita melihat naratif yang kita bawa 1 kali tanam 3 kali tuai. Pertamanya buah.
yang boleh dijual. Ya. Daripada buah tu macam-macam yang kita boleh olah kan. Okey. Makanan bukan makanan. Sekarang kita dah sampai ke peringkat pharmaceutical. Ubat batuk. Kalau staff saya batuk ada batuk tak berhenti. Bagi makan nanas. Bagi makan nanas. Satu. Yang kedua, kita ada botanical dipanggil sirap ubat batuk. Nanas. Sebab kandungan nanas, properti yang paling tinggi dalam nanas, yang paling bermutu adalah enzim yang dia ada. Itu enzim bromelain. Sebab kalau makan nanas jangan buang empuluh tu. Yang tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu. Makan empuluh tu. Sebab apa? Kandungan enzim banyak dalam tu. Jadi enzim ni boleh mengolah banyak faedah kepada mereka yang mengambil. Dan bukan sahaja buah yang kita lihat sebagai makanan, tetapi kepada pharmaceutical, kemudian kepada apa yang dipanggil kepada penjagaan diri, kosmetik dan sebagainya. Kita dah ada produk-produk tu. Kemudian daripada buah, kita pergi pula pada tuaian yang kedua. Tadi tuaian yang pertama buah kan. Tuaian yang kedua benih. Okey, setiap satu pokok induk boleh mengeluar antara 3 hingga 4, mungkin lebih benih. Okey. Dan 1 ekar kita tanam, 1 ekar kita tanam, kita katalah 20,000. 20,000 pokok. 20,000 pokok. Untuk mudah, dan memang boleh tanam pun 20,000 pokok. So, kalau 1 ekar 20,000 pokok, satu benih RM1. Kalau you ada 2 benih, bermakna RM2 bagi setiap satu pokok induk. Kalau Carol tanam 20,000, bermakna pendapatan tambahan adalah 40,000. Ui, banyak tu. Banyak. Buah nanas tadi kita jual, kita tak sebut nilai kan buah nanas tadi. Buah nanas kita jangan ambil banyak lah. 1 biji RM5. Okey. Satu biji RM5. Average lah RM5. Kali 20,000 berapa? RM100,000. RM100,000. Tambah dengan 40,000 tadi. Jadi RM140,000. Lepas ambil buah, ambil benih, kita tinggalkan apa? Kita tinggalkan buangan sisanya, iaitu pokok yang pokok induk ni tadi. So pokok induk tu pun kita olah, boleh jana pendapatan tambahan lagi. Itu tuaian yang ketiga. Paling mudah kita buat silage. Buat silage ni adalah untuk makanan ruminan ataupun untuk makanan ternakan, lembu, kambing dan sebagainya, dan kita dah uji memang boleh dibuat. Dan setiap 1 ekar kita ada waste ataupun kita ada sisa ni sebanyak sisa buangan ni 50 tan. 50 tan. Kalau MD2 lah 50 tan. Dan 50 tan ni setiap 25 kilo dijual dalam bentuk silage dengan harga RM12. Duit lagi. 1 ekar boleh hasilkan 24,000. Buah, benih, sisa. Dan 1 kali tanam 3 kali tuai. InsyaAllah RMK 13 ni kita akan mainkan naratif pula 1 kali tanam 4 kali tuai. Lagi tinggi duitnya. 4 kali tuai. Itu macam awal sangat untuk kita bercerita pasal duit ni. Tapi kita nak melihat kepada kenapa nanas. Nak menjawab kenapa nanas, sebab nanas ni dia unik. Satu. Yang kedua, memang kita kata dia dikenal pasti oleh pihak penjajah sebagai sumber kekayaan. Dan sehingga sekarang dia mengalami satu evolusi yang sangat signifikan. Baik, dan kalau kita tengok senario hari ini, kita bercerita mengenai nanas, kawasan yang mendominasinya adalah di negeri paling selatan lah, Johor. Yang difahamkan di Johor saja lebih daripada separuh pengusaha nanas ini. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan sejauh mana sebenarnya industri nanas ini menyumbang kepada ekonomi negara hari ini. Mungkin setiap tahun berapa menyumbang kepada ekonomi negara dan sebagainya. Baik. Nanas ni saya balik sikit pasal boleh. Sejarah. Sebenarnya nanas ni, Rol, dia adalah satu komoditi. Dia bukan buah-buahan. Dia komoditi. Daripada 1957 sehingga tahun 2000, kita duduk di bawah Kementerian Perusahaan Utama. Sekarang Kementerian Komoditi. Dulu Kementerian Perusahaan Utama, sekarang dipanggil Kementerian Komoditi. Komoditi. Dan selepas tahun 2000, maka baru dia pergi kepada Kementerian Pertanian. Dan bila kita duduk di bawah Kementerian Pertanian, orang melihat dia sebagai buah-buahan. Sebenarnya dia berasal daripada komoditi. So bermakna kalau komoditi, tujuannya apa, Rul? Tujuannya untuk ekspor. Betul.
kan ditubuhkan untuk ekspor dan untuk jana pendapatan negara, pendapatan rakyat dan sebagainya. Jadi nak cerita pasal nilai memang saya setuju Johor menyumbang lebih daripada 60% daripada pengeluaran nenas di Malaysia. negara. Berapa pengeluaran nenas negara untuk satu tahun? Kita dah melebihi 500,000 metrik tan sekarang ni. Okay? 60% daripada Johor. Dan untuk ekspor, kita kata untuk ekspor, nilai ekspor sahaja bermula RMK 12 yang lepas, kita telah mencecah antara 1.1 hingga 1.4 bilion nilai ekspor. Tinggi. Dan kalau kita nak cerita pasal pasaran ekspor, kita cerita pasal pasaran ekspor ni, kita ada 4,000 kontena yang telah contracted ataupun telah bind untuk dihantar keluar. Sehingga ke hari ini, kita hanya mampu hantar 1,700 kontena saja. Ada lagi hutang tu yang nak kena bayar. Dia arti kata demand sangat tinggi. Tetapi kita punya bekalan tak cukup. Itu sebab bila lembaga nenas ni ditubuhkan dan kita menggalakkan untuk pengeluaran itu di peringkat upstream, di mana pengeluaran tu harus diperbanyakkan. Dan cerita pasal pengeluaran, kita perlu ada strategi yang berbeza. Pertama, secara konvensional untuk tingkatkan pengeluaran biasa orang luaskan kawasan. Betul. Luas kawasan, tingkatlah pengeluaran. Betul. Tetapi di Semenanjung Malaysia ni berapa tanah kita ada? Itu nak tanya tadi. Jadi kita meletakkan dua strategi. Pertama, kalau di Malaysia, di Semenanjung Malaysia, kita mengambil pendekatan teknologi. Okey. Contohnya sebagai contohnya, kita mesti bawa variety yang premium dan variety yang mempunyai potensi produktiviti yang tinggi. Dan penuaian yang lebih singkat. Sebab nenas ni kalau MD2 14 bulan. Contohnya kan, kalau kita boleh singkatkan umpamanya kepada 9 bulan, 10 bulan, bermakna lagi banyak produktiviti kita boleh tingkatkan. Satu variety dari segi teknologi lah. Kemudian kepadatan tanaman. Kita boleh padatkan sebab nenas adalah volume game. Satu pokok, satu biji buah. Lagi banyak tanam, lagi banyak dia punya buah dan lagi banyak produktiviti dia. Sebab kepadatan. Tetapi pendekatan kita di Sabah dan Sarawak berbeza, Ron. Sebab di Sabah dan Sarawak sumber tanahnya banyak. Dan strategi kita bukan sahaja teknologi yang kita terapkan, tetapi adalah peluasan kawasan. Dia berbeza dengan Semenanjung. Jadi banyak peluasan kawasan penanaman berlaku di Sabah dan di Sarawak. Tetapi di Semenanjung kita kekalkan kawasan yang sedia ada, tetapi kita terapkan banyak teknologi-teknologi yang terkini supaya kita dapat tingkatkan produktiviti walaupun dengan sumber yang terhad. Jadi itu strategi yang kita buatlah. Dan nak beritahu juga pada Carol, boleh bagi tahu. Tanpa sebarang tapisan. Itu yang kami janjikan. Saya nak bagi tahu juga. Kalau dibandingkan dari segi kualiti, dari segi kualiti, saya rasa daripada saya bekerja sehingga sekarang, saya tak pernah dengar bila kita buat penerokaan market di luar. Ataupun market penetration kan, kita troka market lah. Cari pasaran di luar dan sebagainya. Di luar negara, even di negara-negara Eropah umpamanya. Tak ada satu pun yang gagal. Mereka menerima baik dan mereka kata the best pineapple from Malaysia. From Malaysia. Kita punya nenas memang sangat bermutu tinggi. Kenapa? Orang kata kenapa? Adakah kita ni bias? Tidak bagi saya. Sebab di Malaysia ni keistimewaan kita adalah cuaca. Tanah. Kalau di Indonesia umpamanya, mereka memang mengeluarkan lebih daripada 1 juta metrik tan nenas. Tetapi mereka menanam nenas di atas tanah volkanik. Tanah gunung berapi. Sama dengan Filipin. Mereka mengeluarkan jauh lebih besar daripada Malaysia. Tetapi mereka hanya ada tanah volkanik. Tetapi di Malaysia, selain daripada tanah gambut, kita kata kita ada tanah mineral, tanah bukit. Masyarakat kita di luar sana mungkin masih lagi terbelenggu dengan dengan pengetahuan yang lama. Kita kata nenas ni hanya boleh tanam dekat tanah gambut aja. Sebab dulu masa saya belajar geografi dulu, atau ilmu alam lah, sama saja ilmu alam lah. Tahun bila tu? Dia panggil ilmu alam. So dia kata nenas tanah gambut adalah paling sesuai ditanam dengan
nenas paling sesuai tanam di tanah gambut. Kan? So orang akan kata tanah gambut saja boleh tanam. Sebenarnya di Malaysia nenas ni pelbagai jenis tanah kita boleh tanam. Sehingga ke tanah yang dipanggil sandy, tanah yang berpasir pun kita masih boleh tanam. Macam tuan bagi tahu tadi di Sabah Sarawak juga ada ditanam nenas. Nenas, ya. Dari segi tanah di sini dan sana adakah berbeza atau macam mana? Dari segi muka bumi tu dia berbeza lah. Dia berbeza. Tanah di Sarawak umpamanya saya ambil mereka mempunyai 2 juta hektar tanah gambut. Okey. Sana cabarannya tanah gambut lah. Logistik dan sebagainya. Selain daripada itu mereka juga ada tanah sandy yang tepi-tepi pantai dan juga tanah bukit. Jadi kepelbagaian yang kita ada memberikan kualiti yang berbeza dalam konteks penghasilan nenas ni lah, pengeluaran nasi ladang ni lah. Jadi ini yang kita ambil kesempatan di mana kita di Lembaga Nenas menerapkan konsep supaya kita mengeluarkan buah yang sangat berkualiti. Takkan mungkin, kita boleh berlawan dengan negara jiran seperti Indonesia, Filipin dalam soal kuantiti. Mereka jauh lebih besar. Jadi kita meletakkan diri kita, positionkan diri kita dalam segmen yang sangat istimewa, iaitu niche market dan kita premium market. Jaga kualiti. Itu sangat penting. Itu sebab research, penyelidikan tak boleh berhenti. Sentiasa dibuat. Inovasi tak boleh berhenti, sentiasa. Kreativiti perlu ada. Jadi ini yang kita terapkan di dalam Lembaga Nenas lah. Dan insya-Allah saya dapat rasakan bahawa evolusi yang berlaku ni di dalam track yang betul. Dan kita akan terus berkarya dan berkreativiti, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Kreativiti perlu ada. Okey, kita nak tanya sikit tuan. Mungkin mengenai nenas kerana saya sebagai orang biasa, saya suka makan nenas. Tetapi bagi saya nenas adalah buah-buahan semata-mata. Baik. Macam tuan cakap tadi, pelbagai R&D telah dilakukan, termasuk juga pharmaceutical ubat-ubatan. Mungkin sebenarnya apa potensi lain sebenarnya dari sebuah nenas, sebiji buah nenas yang kita tak tahu lagi apa sebenarnya potensi pada buah nenas ini. Kita nak bagi tahu masyarakat dan juga penonton OMM Podcast. Baik. Saya mulakan menjawab soalan awak dengan satu tantangan. Satu tantangan. Saya memberikan satu tantangan kepada anggota saya dengan membawa satu naratif. Kalau engkau boleh jadikan satu pokok nenas bersama buah yang boleh dijual, benih yang boleh dijual, sisa yang boleh kita olah menjadi produk yang bernilai tinggi dengan harga RM50 sahaja. Satu pokok. RM50 sahaja. Kita tanam 20,000 satu ekar, saya akan main naratif satu ekar 1 juta. Betul tak? Betul. Sebab satu pokok RM50. Awak ada 20,000 pokok. Bermakna satu ekar 1 juta. Potensi. Ini kita cakap potensi. Tantangan tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang orang kata, ini mana boleh dapat 1 juta? Saya kata potensi. Kenapa potensi? Baik. Kita jual buah nenas. 1,5 kilo kita mungkin boleh dapat RM10, RM12. Tapi kalau buah nenas, kita convert sedikit saja kepada nilai tambah. Beli slow juicer daripada online market, berapa ratus je kan, duduk dekat rumah, buat nenas sebiji, buat jus, dia 1,5 kilo mungkin boleh dapat 2 ataupun 3 botol. Satu botol awak jual RM10, 3 botol jadi RM30. Daripada awak dapat RM10 tadi, awak akan dapat RM30. Benih awak jual. Macam saya cerita tadi kan, benih pun boleh menjana pendapatan. Di mana satu benih kalau lembaga ambil RM1. Dan lembaga satu-satunya jabatan dan agensi boleh ambil direct daripada pekebun benih-benih yang mereka ada. Dan awak tahu berapa kota yang kita bagi? Kota yang kita bagi untuk setiap orang RM200,000. Banyak tu. Bermakna RM200,000 kalau awak boleh bekal nenas benih nenas ni kepada lembaga dalam tempoh 2 tahun, jelas-jelas awak M40. Daripada B40 jadi M40. RM200,000 bagi 24. Berapa tu? Tak M40. Yelah. Dan dalam masa yang sama, Dosem baru ni keluarkan. Dosem baru ni keluarkan satu data.
mereka yang menanam nenas MD2 1 hektar, pendapatan boleh dapat hingga hampir RM9,000. Wow. 1 hektar. Ini Dorsum cakap, ni bukan lembaga nenas cakap ni, hasil daripada banci. Jadi kalau kita cerita pasal nilai, yang kita cerita tadi pasal nilai. So inovasi-inovasi yang kita buat pada hari ini, makanan dan bukan makanan. Makanan ni biasalah, kalau kuih tart ni tiap-tiap hari raya tu memang penuh lah kuih tart. Confirm tu. Tak raya kalau tak ada kuih tart. Kuih tart dengan kek lapis lah. Dan kita ada popia, kita ada kari pap, macam-macam range produk yang kita hasilkan dalam bentuk makanan. Dalam bentuk bukan makanan umpamanya, kita dah sampai ke peringkat menggunakan fiber nenas tu ataupun buangan nenas ni tadi menjadi kasut. Pun ada juga. Ada. Gucci dah keluar. Gucci dah keluar, Nike dah keluar. Dan sekarang Malaysia dah ada teknologi tu. Dan teknologi tu bukan kita beli daripada luar, tapi kita buat sendiri. Dan kita dah ada kasut, kita dah ada bag, dah ada daripada ni kulit tau. Kulit. Maknanya bukan dalam bentuk macam tikar mengkuang macam tu kan. Dia dalam bentuk ini dalam bentuk kulit. Dia panggil vegan leather. Vegan leather. Dia dalam bentuk kulit. Ini mahal, Rol. Ini mahal dan ini produk yang bernilai tinggi. Dan awak tahu tak, daripada bila kita kupas buah nenas, isinya kita makan. Tapi kulitnya kita buang kan. Betul. Kulit tu sendiri apabila diolah, kita dah ada teknologi. Kita olah, dia boleh jadi essential oil. Untuk perfume punya industri. Awak tahu berapa 1 liter? Berapa tu tuan? RM40,000. RM40,000 1 liter. 1 liter. Lepas ni kulit-kulit yang mak kita kupas tu simpan. Jual pula kepada lembaga. Betul. Dan umpamanya daun daun nenas tu sendiri ini dah lama lah, tetapi dia boleh menghasilkan, dia boleh menyumbang kepada industri tekstil. Benang nenas. Dan benang nenas ni kalau di Johor ni dia ada industri tekstil antara yang besar, Ramatek di Seri Gading. Di Seri Gading Batu Pahat. Dan Ramatek ni antara 5 syarikat tekstil yang terbesar di dunia. Dan mereka keluarkan Under Armour, dia Nike, jenama-jenama yang high end lah. Dan dia memerlukan 3 hingga 5% sahaja serat nenas, benang nenas tu untuk dimasukkan dalam baju mereka, dan mereka akan dapat green punya price ataupun premium price. Disebabkan oleh teknologi, sebab ada natural punya ni kan, natural punya komponen dalam produk mereka. So ini nilai-nilai yang kita tak pernah nampak sebelum ini. Kan? Kalau kita cerita pasal pharmaceutical, saya dah beritahu, kita dah ada ubat batuk, kita dah ada dipanggil pastil yang makan untuk sakit tekak dan sebagainya kan. Dan even Thailand sendiri dah keluarkan meat tenderized, iaitu pelembut daging daripada nenas. I see. Roll. Kalau tak percaya, balik. Tapi saya percaya je tu. Berani tak percaya. Balik, beli ayam muda dengan ayam tua, mana lebih murah? Murah. Murah. Lebih murah lah. Kita nak beli kan barang murah je kan. Ayam tua lah. Ayam muda. Tak pergi pasar. Ayam muda ni dia lebih mahal daripada ayam tua kan. Ayam tua ni biasanya murah lah. So tapi masalahnya nak makan ayam tua ni dia keras. Lama sikit nak kena merebusnya. Sebelum masak, cakap ambil nenas, lumur, perap setengah jam, baru masak. Dia boleh tukar jadi ayam muda. Oh ya, menarik tu. Dia ada enzim boleh melembutkan daging tu. Dan kita buat yang saya cerita, kita buat silage untuk makanan lembu. Daging lembu yang terhasil daripada makan sisa nenas ni pun berbeza. Lagi lembut dan kurang lemak. Even kita dah ada ayam nenas. Kalau pergi grocery dan sebagainya, satu syarikat Akina ni dia mengeluarkan ayam nenas. Ayam ni makan sisa nenas dan minum enzim. Dia beri minum enzim bromelain. Harga T20? Harga T20. Dah agak dah. Sebab dia lebih mahal daripada ayam kampung. Sebab dia clean. Dia clean dan lebih tender. Lebih lembut lah. Jadi ini produk-produk makanan bukan makanan. Kemudian kita pergi kepada kosmetik untuk penjagaan kulit dan sebagainya. Banyak tu. Tapi boleh dikatakan daripada apa yang tuan kongsikan, maksudnya di satu sebiji buah nenas tu, dengan kulitnya boleh pakai, dengan daunnya boleh pakai. Betul. Semua boleh pakai. Semua boleh pakai. Semua boleh menjana
keuntungan. Pendapatan dan juga Ah. keuntungan. Sebut pasal pendapatan tu, Yes. itu sebab naratif ni saya bawa di kementerian. Kementerian nama apa? Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Betul? So, saya sentiasa sebut, saya kata, yes, nenas tidak sepenting beras. Orang tak ada beras, orang mengamuk. Ya. Kan? Harga beras naik pun orang marah dah. Kan? Tak sepenting gula, tak sepenting minyak lah mungkin. Kan? Boleh lah. Maknanya orang perlukan hari-hari. Betul. Nenas Bukan tak ada, makanan ruji. nenas tak ada pun tak apa dia kata. Ya. Tapi saya bercakap di kementerian, saya kata, yes, kalau you sediakan beras, you sediakan semua, you jamin bekalan ada, tetapi bila rakyat tak ada fulus, rakyat tak ada duit, tak ada pendapatan, lagi susah. pun tak boleh nak jamin dia Betul. boleh dapat. Jadi tugas lembaga adalah untuk menjana pendapatan tu. Bila saya cerita tadi tu, dia punya nilai, Sekarang saya nampak, Pak. dan dia adalah penjana pendapatan untuk rakyat. Betul. Itu sebab kita balik semula tadi, kita imbas balik tadi yang saya kata, nenas ni telah pun awal-awalnya dikenal pasti sebagai sumber kekayaan. Sekarang saya nampak dengan jelas sesiapa yang bekerja dengan lembaga nenas ni semuanya kaya-kaya tuan-tuan. Baik, tuan, kita nak cuba masuk ke segmen kita yang kedua ni. Baik, Okey, Ros. dari Silakan. segi MD2 ni. Ramai yang cakap pasal MD2 Ya. dan juga peluang bisnes dan juga masa depan industri nanas. Kalau durian mungkin kita ada Musang King. Betul? Kalau nanas kita ada MD2, betul lah? Baik. Jadi kenapa sebenarnya MD2 ini begitu istimewa sehingga mendapat permintaan tinggi di pasaran, tuan? Baik, Rol. Durian ada Musang King kan? Ya, of ada course. Blackthorn. Okey. Saya faham, dan durian sahaja kalau tak silap dia ada lebih 200 variety lebih. Okey. Okey. Nenas kita di Malaysia ada 19 variety. 19. AC1 sampai AC19. AC itu stand for Ananas Commosus. Ananas? Commosus. Commosus. Ananas Commosus salah nama saintifik untuk nenas. Okey. Carta tertinggi apa benda? Okey. Okey. Kita ada nenas Mores kan, AC berapa dan nenas nenas MD2 ni di bawah, kalau tak silap saya AC9. Maksudnya di bawah sekali ke? Dia antara Dari yang terbaru lah. kategori. Antara Okey, yang yang terbaru terbaru. lah. Okey, Dia didaftarkan di bawah variety kebangsaan. Okey. Variety kebangsaan ni bermula daripada AC1 sampai sekarang ni AC19. 19. So yang paling popular setakat hari ini adalah AC9, iaitu MD2. MD2. Dan kita ada yang terbaru. Ada yang terbaru Ada yang lagi. terbaru, iaitu yang terbaru yang kita sedang promote ni adalah SG1. SG1. Sarawak Gold 1. Sarawak Gold 1. Yang ini bermula bila? Founder ni di Sarawak, Okey. dan kita bawa masuk tahun lepas di Semenanjung dan sedang biakkan benih. Okey. Ada, nanti saya cerita kenapa keistimewaan ni. Ayo kita SG1 ni. bercerita. Tak sabar saya nak dengarnya. MD2 kenapa dia premium? Setara dengan orang kata, kalau kita cerita durian ni Musang King lah. Ya. Sebab pertamanya MD2 ni adalah variety premium yang telah dihasilkan dan mendapat permintaan yang sangat tinggi di dunia, pasaran dunia. Okey, kalau kita cerita pasal nenas di dunia, orang akan sebut MD2. So MD2 ni mempunyai karakter-karakter yang tersendiri. Pertamanya, bentuknya yang menarik, iaitu bentuk yang silinder dan seimbang di antara jambul dan juga buah. Yang kedua, dia tahap kemanisan yang sangat baik. Ya. Rata-rata antara 17 hingga 19 Brix, bacaan Brix, kandungan gula di dalam tu. Dan ada yang sampai jejak 20 pun ada juga. Lagi manis lah. Dia manis. Ya. International punya level berapa sebenarnya yang boleh diterima untuk kemanisan Brix ni? 14. 14. Okey. tapi susah nak jawab. tapi dia melebihi standard. Okey. Melebihi standard. Kalau 20 dah terlampau manis kot. Dah terlampau manis lah. Tapi dia dah melebihi standard dan masih boleh diterima sebab dia natural, dia bukan di gula yang diproses. Nanti saya ceritakan satu perkara yang kita pun sendiri tak sangka, kandungan gula di dalam dalam nenas ni, apa dia punya faedah dia. Baik. Okey. Dan kemudian apa yang lebih penting dalam masyarakat kita, orang tak nak makan nenas ni, Rol, sebab dia tabu. Tabu kenapa? Kenapa tabu? Lidas. Oh ya. Yeah. Orang Johor kata lidas ataupun gigit lidah. Dia panggil pedih lidah sikit tu. Kan makan dia macam tajam kan. Tajam. MD tu tak begitu. Banyak mana makan pun dia tak akan lidas, tak akan gigit lidah, tak akan pedih lidah. Yang itu yang menyebabkan permintaannya tinggi. Dan DOSM telah mencatatkan bahawa kita bermula daripada 4 kilo
rakyat Malaysia seorang makan nenas setahun. Okey, seorang makan 4 kilo setahun. Sekarang jejak 12 kilo seorang setahun. Bermakna ini Tinggi angka dosa. Kali 3 jugalah. Kali Peningkatan dia. 3 kali. Jadi itu sebab domestik punya permintaan sangat tinggi. Sangat tinggi. Ini data-data yang mungkin masyarakat kita tak tahu. Dan kita kena bagi tahu juga. Kena bagi tahu. So orang Malaysia sekarang makan nenas 12 kilo. Kalau 1 biji sekilo bermakna 12 biji. 12 biji. Setahun. Setahun. Itu sebab permintaan domestik sangat tinggi. Apatah lagi kita cerita pasal pasaran di luar negara. Pasaran di luar negara, kita sebut China saja pun kita tak mampu untuk bekalkan. China besar negaranya. Dia nak 1 minggu 100 kontena. Boleh? Boleh. 1 minggu 100 kontena tak boleh bekal. Kita sendiri dalam Malaysia pun tak boleh tak boleh nak catch up kita punya domestic market kan. Dan MD2 telah merangkumi, kalau kita ada sekarang kita ada lebih kurang 20,000 hektar. Okey. Penanaman nenas di Malaysia. 60% daripada 20,000 hektar ni MD2. Wow. MD2 besar. Tetapi masih tak cukup. Masih lagi tidak cukup. Masih tidak cukup. Kalau okey, macam tu cakap masih lagi tidak cukup. Tak cukup itu adakah disebabkan tiada kawasan yang mencukupi untuk ditanam ataupun ada faktor-faktor yang lain? Tak cukup ni, pertama dia berlaku demand tinggi. Macam saya kata tadi, daripada 4 kilo orang makan nenas, lebih daripada 10 kilo orang makan nenas. Jadi permintaan dalam domestik pun dah tinggi. Betul. Permintaan di luar negara, kita cerita pasal kualiti tadi kan? Lagi tinggi. Yes. Lagi tinggi. Betul. Jadi dua-dua mempunyai dua-dua market ni menuntut bekalan yang lebih banyak daripada kita. Itu sebab saya kata masuk tadi strategi di Semenanjung macam mana nak tingkatkan pengeluaran, kita adopt teknologi. Di Sabah Sarawak kita buat perluasan kawasan. Semata-mata untuk pastikan bekalan tu cukup. Dari segi SSR contohnya, self-sufficient rate ataupun kadar sara diri nenas di Malaysia, kita dah 102%. Dah lebih cukup, lebih daripada cukup. Dan tumpuan kita banyak kepada penjanaan pendapatan, ekspor dan sebagainya kan. Yang ini yang kita sedang bantu negara dan bantu rakyat lah. So MD2 memang legend, tetapi coming kita akan ada SG1. SG1. Okay, nak cerita pasal SG1 sedikit. Silakan. Okay. Ayo. Sarawak Gold 1 ni, kenapa dia istimewa dan kenapa kita bawa? Sebab MD2 mengambil masa 14 bulan. Untuk dituai. Okey. SG1 hanya 9 bulan. Jauh juga beza tu. Jauh beza. 9 bulan dengan 14 bulan, saya rasa kat situ sahaja dah makan 3-4 bulan. Dah 5 lebih. bulan. Okey. Dalam 5 bulan. Okey. 5 bulan punya operasi kos. Betul. Input banyak yang boleh dijimatkan. Satu. Yang kedua, kalau 14 bulan dalam tempoh 5 tahun, mungkin kita boleh buat 3 pusingan saja. Lebih-lebih pun 4 pusingan agaknya kalau sempat kan. Tetapi kalau SG1 9 bulan bermakna setahun 1 pusingan. Terang-terang 5 dalam tempoh 5 tahun 5 kali kita boleh buat. Satu betul. Tempoh yang singkat. Satu. Yang kedua, produktiviti yang lebih tinggi. Betul. Okey, SG1 ni dia boleh tanam lebih banyak ataupun lebih tinggi kepadatannya berbanding dengan MD2. Dan SG1 ni kenapa dia boleh tanam lebih banyak? Sebab SG1 ni pokoknya dia tak besar. Dia renek lah. Renek. Dua terus. Betul-betul international tuan-tuan dan puan-puan. So, bila dia kecil, dia pendek dan kita boleh masuk padat. Dan pengeluarannya boleh produktiviti boleh mencecah 30 tan. 30 tan. 1 ekar. 30 tan. So, yang kita bawa tempoh, kemudian dari segi kepadatan, produktiviti yang tinggi dan buah inilah sebenarnya yang kita sasarkan supaya besok bila ditanam 60% daripada hasil ladang ni kita akan proses. Rol. Saya orang Johor. Bangsa Johor. Saya orang Johor. Hari-hari saya tengok buah nenas fresh masuk ke Singapura. Moris, orang tanam di Johor 90% hantar Singapura. Kita jual dia dengan harga yang murah. Dia pergi di Singapura, dia repacking, buat balik dan sebagainya, dia jual dengan harga yang tinggi. Petani kita dapat sikit, tetapi
peniaga di Singapura meraih keuntungan yang berlipat kali ganda. Adakah kita perlu melihat saja perkara ini berlaku berterusan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi apa yang kita buat sekarang adalah bawa SG1, kita kena proses. Hantar ke Singapura boleh, tapi yang dah proses supaya kita dapat harga nilai yang sepatutnya kita dapat. SG1 hanya di Malaysia. Maksudnya dari segi setakat hari ni SG1 di Malaysia. So kita akan buat dia akan dihantar untuk proses, sama ada kita akan buat jus. Dan SG1 ni salah satu karakter dia lebih manis daripada MD2. Dia rekod mencatatkan SG1 ni boleh capai Brix 25. Lagi tinggi. Dan apa yang menarik, ini nak cerita keistimewaan. Apa yang menarik, kita dah ada research ekstrak gula daripada SG1, ekstrak gula dia daripada SG1, dan dah teknologi tu dah ada. Sama ada kita nak buat dalam bentuk apalah untuk dimarketkan. Dan kandungan di dalam gula tersebut kan ada sukrosa, kan fruktosa dan sebagainya kan. Hantar ke lab, hantar ke makmal, menunjukkan bahawa walaupun dia manis tetapi dia friendly kepada diabetes. Itu sih yang saya nak tanya tadi. Macam Tuan cakap tadi, kalau MD tu sudah melebihi daripada tahap yang level standard tu kan, sampai ke 20. Kalau macam SG1 ini 25, adakah dari segi penerimaan antarabangsa bagaimana? Itu kita cerita pertama. Yang free diabetes tadi tu. Yes. Dan kita dah ada dia punya produk dah ni. So kan sekarang orang pakai stevia lah, pakai kan untuk orang diabetes kan, tak boleh makan gula yang diproses sebagainya kan. Dan kita akan come up dengan nenas. I see. So yang ini memang antara produk yang killer lah saya rasa. Dan proses ini akan berlangsung dalam rancangan Malaysia ke-13 ni, Rol. Dan kita harap dia dapat menyumbang lebih banyak lagi lah, Rol. Kalau kita cerita 1.4 bilion, 1.4 bilion nilai ekspor Malaysia ni saya boleh katakan 70% datang daripada proses. Nilai itu datang daripada proses. Hanya 30% sahaja datang daripada fresh. Tetapi masyarakat melihat dia hanyalah buah nenas yang dijual fresh. Betul. Sedangkan nilai lebih tinggi seandainya di proses. Macam kita cerita tadilah, naratif yang kita bawa sebiji buah nenas convert jadi jus, jadi jus kan. Jus saja buat kat rumah kan dah dapat RM30 3 kali ganda. Betul. So ini yang kita, prinsip ini, ada konsep yang begini yang kita akan laksanakan untuk masyarakat kita di Malaysia. Menarik sebenarnya topik nanas ni, tapi Tuan, disebabkan kita pun dah nak 40 minit dah kita sembang pasal nanas ni. Banyak lagi yang kita nak cerita ni. Kita nak bawa ke Maha lagi. Lepas ni kita nak bawa pergi UK. Tapi kita kena bawa saya sekali lah. InsyaAllah. Baik Tuan, sebelum kita nak pergi ke Maha, yang menjadi antara fokus juga kita punya podcast pada kali ini, mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit secara ringkasnya, apa sebenarnya antara cabaran terbesar yang dihadapi industri nanas ketika ini, dan sekiranya Tuan diberi peluang, kuasa untuk mengubah satu perkara saja dalam industri nanas Malaysia esok, apa perkara pertama yang Tuan nak lakukan? Baik. Okay. Yang pertama dari segi cabaran, dan kalau kata Tuan ada kuasa untuk ubah something dalam industri nanas esok, apa yang Tuan nak cuba ubah perkara itu? Rol, nenas ni kita tahu dia jana pendapatan. Saya sebut banyak kali. Tetapi dia tidak boleh jadi realiti seandainya kita tak dapat melengkapkan industri ini sebagaimana kelapa sawit. Rol, orang tanam kelapa sawit, kenapa? Orang tanam kelapa sawit sebab mereka tanam, mereka tahu mana nak jual. Pendapatan. Tak ada masalah. Maknanya tanam sawit, timbang tempat jual sawit ni mana-mana ada. So orang akan tanam. Sedangkan kalau kita buat orang banyak marah bila saya buat perbandingan ni. Tetapi kita memang nak bagi orang marah. Dia sebab saya buat perbandingan 1 ekar tanah, you tanam sawit dengan you tanam nenas. 80% daripada pekebun di Malaysia, petani di Malaysia, khususnya kalau di Johor itulah, kebanyakannya tanam sawit untuk hidup. Betul. Mereka bergantung kepada kelapa sawit untuk hidup. Bukan penduduk Malaysia Pekebun di Johor. Di Johor ataupun pekebun di Malaysia ni bergantung hidup dengan kelapa sawit. So 1 ekar dia boleh tanam 60 pokok kelapa sawit, dan the best practices dia boleh keluarkan 1 ekar 1 tan. 1 ekar 1 tan. Harga sawit the highest
1,000. Tapi itu pun jarang-jarang dapat. Okey, jangan-jangan Itu dapat. pun ada turun, ada naik. Ada turun naik. Sekarang ni bermain 700-800 satu tan. Bermakna satu ekar kalau ditanam sawit pun kalau satu bulan 1 tan dia boleh dapat, bermakna kalau 1,000 harga, 12,000 ringgit satu ekar. Saya dah cerita tadi satu ekar nenas berapa? Berapa tadi? Kalau kita jual satu ekar tu 20,000 pokok. Satu biji tu kata RM5, bermakna 100,000. Tolaklah katalah 80%, 20% rosak. Masih ada 80,000 berbanding dengan 12,000 untuk kelapa sawit. Orang tanya berkaitan dengan pasaran, cabarannya pasaran. Cabaran pasaran. Okey. Dari segi pasaran saya dah sebut tadi, dan satu perkara yang mungkin orang tak aware, tak sedar berkaitan dengan industri nenas. Nenas bukan macam pisang ataupun tanaman lain. You tanam pisang 10 ekar, Rol, sampai masa you kena tebang habis 10 ekar. Kena jual. Kalau tidak, pisang busuk. Buah 2 kali. Okey, kalau buah 2 kali. Pisang buah 2 kali. Tapi pisang tak berbuah 2 kali. Okey. So, 1 ekar, kalau you tanam 10 ekar pisang, 10 ekar you kena tebang, bermakna you mana nak cari market. Nenas, 1 ekar 20,000 kan? Nenas ni, dia ikut kata. Dia akan keluarkan bila kita nak keluarkan. Okey. You tanam 20,000, you nak satu bulan 5,000 ringgit. Ya? Kalau kita ambil satu biji, harga RM5. Sebulan kita boleh programkan. Sebulan keluar 1,000 biji, jual dekat luar RM5, dapat RM5,000. Bulan depan 1,000. Bulan satu lagi 1,000. Kita boleh susun. Kita ada teknologi itu. Bukannya kita tanam 10 ekar nenas kemudian kita harvest keseluruhannya. So yang ini yang orang tak tahu. Teknologi ni orang tak tahu. Dan saya pernah jumpa pokok nenas yang 2 tahun, 3 tahun, lebih daripada 2 tahun tak berbuah, dah macam naga dah. Dah macam naga dah. Jadi buah naga pula. 2 buah terus kita buat. Tapi tuan, apakah adakah itu yang tuan nak ubah sebenarnya? Mindset. Jadi kalau saya diberi kuasa, saya akan jadikan industri ini paling tidak setara dengan kelapa sawit yang mempunyai rantaian yang lengkap. Sekarang adalah proses untuk membina rantaian. Cuma isunya adalah bagaimana kita nak meletakkan rantaian ni di tempat yang betul. Dengan arti kata orang tanam saja tahu mana nak jual. Faham. Yang itu. Jadi sekarang ni lembaga sedang bina rantaian tersebut. Jadi ini yang kita harap dapat sokongan lah daripada pihak kerajaan dan juga rakyat dapat memahami dan dapat memberikan sokongan kepada kita jugalah semata-mata untuk menolong mereka juga untuk jana pendapatan. Jana pendapatan rakyat itu sendiri yang perlu diutamakan. Ya, betul. Baik, kita sudah berbaki 15 minit je tuan. Okey. Banyak sangat cerita pasal nanas tadi kan, daripada MD Tool, lepas tu pergi ke SG1. Kita nak beralih kepada skop antara yang turut kita nak memberi tumpuan ini, iaitu kepada Maha 2026. Baik. Yang akan bermula pada 28 Ogos 2026 ni Ya, betul. Okey, mungkin tuan boleh kongsikan apa bakal yang dibawakan oleh LPNM sempena Maha 2026 ni tuan? Baik. Perbezaannya ke? Ya, Maha ni adalah dui tahunan. 2 tahun sekali dibuat dan tahun ini akan jatuh pada 28 bulan. Dan tema. Kita kena bertema lah. Ya, of course lah. Tema Maha kali ini adalah penciptaan nilai. Dia kata value creation. Maknanya penciptaan nilai ini. Dan saya rasa Nenas berada di atas landasan yang tepat apabila kita bercerita soal penciptaan nilai. Daripada kita cerita awal tadi, apakah aspek yang kita tidak cipta nilai dalam industri nenas? Saya rasa sepanjang yang kita ada ni, daripada pokok sampai kepada daunnya semua dan sebagainya, kita telah cipta nilai. Makna penciptaan nilai itu sedang kita laksanakan dan telah pun dibuat. Dan ini akan kita bawa di Maha nanti. Bukan saja dalam bentuk produk yang orang boleh nampak.
produk yang orang boleh beli, boleh rasa dan sebagainya. Tetapi juga kita mempamerkan, insya-Allah satu hari di Maha nanti kita akan buat akan pamerkan juga fakta-fakta, hasil-hasil research dalam bentuk poster yang melibatkan researcher. Kita libatkan semua researcher kita untuk explain, untuk jelaskan bagaimana terciptanya satu-satu produk dan sebagainya. Jadi memberikan pengetahuan, memberikan pendedahan yang lebih luas kepada rakyat Malaysia lah. Dan khususnya orang-orang muda. Sebab orang-orang muda ni banyak kita tackle untuk dia turut sama menyumbang dan mewarisi sumber kekayaan ini. Dan banyak perkara yang kita buat untuk orang muda, umpamanya kaedah peladangan yang kaedah bertani yang lebih moden. Sekarang industri nenas dah mula membaja pakai drone. Kita membaja pakai drone. Walaupun pokoknya renek. Boleh, tak ada masalah. Sekarang kan macam pokok durian pun pakai drone kan? Pakai drone. So, kalau padi dulu orang pakai drone dan nenas ni tak ada masalah pun pakai drone. Kita pakai drone. Kemudian teknologi baru. Umpamanya kita tak lupa AI, Artificial Intelligence dan juga IoT. Kalau orang-orang muda sekarang yang bersama-sama dengan saya, bila dia buat ladang, dia boleh pantau ladang dia gunakan handphone saja, smart farming dan sebagainya kan, precision agriculture. Dan mungkin saya sebut juga berkaitan dengan night farming, berkebun pada waktu malam yang satu-satunya dibuat di Malaysia dalam dunia ni. Dan insyaAllah itu jadi trademark kita lah. Di mana berkebun pada waktu malam ni meningkatkan produktiviti, meningkatkan tempoh penuaian dan sebagainya kan. So ini penciptaan nilai, aspek-aspek yang kita akan bawa nanti di Maha lah. Dan kita akan adun dan kita gembling serta kita kita bancuh ataupun kita gemblengkan banyak perkara ini menjadi sesuatu yang lebih menarik lah. Mungkin kita kata lebih kepada edutainment. Macam mana konsep edutainment tu kan, orang boleh belajar sambil bermain, melibatkan anak-anak kecil, melibatkan golongan remaja. Dan yang ini yang kita akan gembling lah. Di samping juga akan berlaku MOU, tanda tangan MOU antara banyak pihak, dan banyaklah perkara-perkara baru yang kita rasa kita akan bawa ke dalam Maha tu nanti. Dan masakan umpamanya, kita undang chef yang terkemuka. Saya tak nak sebut lagi lah. Tapi kita bagi secret dulu. Kita bagi rahsia dulu lah. Dan banyak produk-produk masakan untuk ibu-ibu kita. Lihat resepi-resepi yang international punya standard dan sebagainya. Ini kita akan bawa dalam Maha, insyaAllah satu hari. Mungkin kepada penonton yang sedang menyaksikan OMM Podcast ini, kat belakang mungkin nampak sedikit saja produk yang dihasilkan menerusi LPNM ini. Tuan bagi jaminan di Maha lagi banyak Lagi banyak. Berkali-kali tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini makanan. Yang bukan makanan, pharmaceutical, yang penjagaan kosmetik dan sebagainya pun dibawa juga nanti. Akan dibawa juga. Itu yang kita nak sebenarnya. Tapi tuan, kalau lihat dari segi penyertaan LPNM di Maha yang terdahulu mungkin apa antara kejayaan terbesar yang bagi tuan sangat memberi signifikan terhadap LPNM itu sendiri? Menerusi penganjuran Maha lah. Menerusi penganjuran Maha, banyak kita capai, banyak kita tanda tangan business matching, ataupun kita kata pemadanan perniagaan ni, di antara demand and supply kan. Pengeluar kita, pengeksport kita bersama dengan pengimport daripada luar, bernilai berjuta-juta ringgit lah untuk ditandatangani. Tapi dalam soal market ni saya takut sikit nak tanda tangan sebab bekalan kita tak cukup. Orang nak produk kita tapi produk kita tak cukup. Konsistensi kepada bekalan tu susah. Susah. Jadi yang ini yang kita kata nak banyakkan lagi pengeluaran supaya kita tingkatkan kualiti, banyak kita hantar keluar dan sebagainya kan. Jadi ini yang signifikan begitulah. Dan kejayaan-kejayaan yang kita capai umpamanya dalam rancangan Malaysia ke-12 tu sangat memberikan inspirasi pada kita lah. Di mana kita dah jadi 1 billion club, 1 billionaire club. Maknanya industri yang telah capai 1 billion. 1 billion. Dan kalau
Tahniah. Alhamdulillah, yang itu yang kita kata dan banyak produk-produk peluasan kawasan yang kita dah ni dan kita letakkan pendapatan pendapatan rakyat ni dari mula-mula daripada 5,000. Tahun lepas RMK 12 kita dapat 8,000 seorang. Pendapatan sebulan. Dan RMK 13 ni target kita 10,000. 10,000. RMK 13 rakyat Malaysia yang tanam nenas, kita cuba usahakan dan cuba pastikan dia boleh dapat 10,000 sebulan. Bila dapat 10,000 sebulan atau 8,000 sebulan, dia nak jatuh jadi B40 tu lambat lah. Lambat lagi lah. Dah sampai tahap M40 dan apa lagi T20 lah. Dia mesti target lagi ke atas kan. Lagi ke atas. Kita doakan insyaAllah. InsyaAllah. Dan ironiknya memang itu berlaku lah. Di mana orang bermula 1 ekar, akhirnya setelah 5 tahun, 10 tahun mereka berakhir ataupun mereka status mereka jejak seorang sampai 10-15 ekar lah. Memang mereka berkembang dan berkembang. Baik, insyaAllah. Baik, sebagai penutup je Tuan, mungkin ialah selain pada Maha 2026 LPNM juga terkenal dengan penganjuran Hari Nanas Negara. Dia bukan saja ada Hari Belia Negara, Hari Ibu Negara, Hari Guru Negara semua. Hari Nanas Negara pun ada. Jadi Tuan melihat bagaimana kedua-dua platform ini membantu memperkukuhkan lagi industri nanas negara. Sebut pasal Hari Nanas Negara. Hari Nanas Bila Negara disambut sebenarnya? Kita akan sambut tahun depan. Tahun depan. 26 hari bulan 7. Okey. 26 hari bulan 7 di mana? Tak tahu lagi lah. Belum pasti lagi. Nak cari MC saya ada. Ya, boleh insyaAllah. Okey. Jadi 26 hari bulan 7 tu Hari Nanas. Hari Nanas ini memang kita sambut kali ini adalah kali kedua. Kenapa? Sebab kita rasakan kalau Kementerian KPKM dia ada Maha. Lembaga Pertuahan Peladang dia ada Hari Peladang. Kan? Mungkin kalau kita kata Fama mungkin ada Agrobazar dan sebagainya. Jadi Nenas perlu ada Hari Nenas. Branding. Nanas Negara. Dia branding satu. Yang kedua, Hari Nenas Negara ni Nenas. Hari Nenas Negara ni adalah satu hari untuk mengiktiraf pejuang-pejuang kita di lapangan. Pekebun-pekebun kita yang menghasilkan petani-petani dan sebagainya, memberikan pengiktirafan dan memberikan pendedahan yang lebih luas kepada rakyat Malaysia berkaitan potensi industri itu sendiri. Dan dalam masa yang sama saya rasa industri nenas ni dipromot lebih ke arah itu sebab kita rasakan nenas antara buah yang layak untuk dilabelkan sebagai buah kebangsaan. Berdasarkan kepada nilai, berdasarkan kepada nilai industri, berdasarkan kepada rantaian nilai yang kita ada. Betul. Dan kita harap ini dapat kita realisasikan dan dapat memberikan impak yang besar kepada pemain-pemain industri itu sendiri. Baik tuan, selain daripada Maha 2026 LPNM juga terkenal dengan penganjuran Hari Nanas Negara. Mungkin tuan boleh relatekan bagaimana kedua-dua platform ini membantu memperkukuhkan lagi industri nanas negara. Baik Rol, Hari Nanas Negara kita sambut pada 27 hari bulan 6. 2 tahun sekali. Berselang dengan Maha. Dan di mana tahun ni kita ada Maha, tahun depan kita akan ada Hari Nanas. Memang saja tidak disatukan dalam satu tahun yang sama sebab kita tak nak Hari Nanas ataupun Maha ataupun Hari Nanas tenggelam antara satu sama lain. Bersaing antara satu sama lain. Jadi Hari Nanas tu dianjurkan khas untuk memberikan pengiktirafan kepada pejuang-pejuang kita di lapangan. Yang petani-petani kita, pekebun-pekebun kita di sepanjang rantaian daripada upstream sampai kepada downstream dan termasuk pemasak. Dan berbagai-bagai anugerah yang kita berikan di samping memberikan pendedahan yang lebih luas kepada rakyat Malaysia, khususnya orang-orang muda lah, untuk menceburi bidang nenas ni ataupun mana-mana rantaian yang dirasakan baik ataupun yang dirasakan mereka minat untuk berada di situ. Dan kita sedia untuk bantu mereka dengan pengajuran Hari Nanas tersebut. Samping inovasi-inovasi yang kita bawa bersama. Dari segi pengajurannya bagaimana tuan? Selalunya dia akan berkelompok ataupun setiap tahun pengajurannya di Johor saja ataupun akan beralih dari negeri-negeri ke negeri-negeri ke macam mana? Kita hasrat kita untuk beralih daripada negeri ke negeri. Untuk mendekati rakyat
tahun lepas kali pertama di Johor. Ya. Kenapa Johor? Sebab Johor adalah penyumbang terbesar Ya. dan asal nenas pun banyak orang kata daripada Johor. Walaupun sebenarnya cerita sebenar daripada Singapura. Yelah betul. Tapi daripada Singapura tu dibawa ke Johor lah. Aha. Dan di Semenanjung ni memang Johor lah yang Ya. pertama. Dan kemudian kita akan lihat mungkin selepas ini kita ke Sarawak. Mungkin kita tak tahu. Kita tak tahu. Tak tahu. Depends bergantung kepada keadaan. Ya. Dan beralih lah. Maksudnya betul. daripada satu venue ke venue yang lain dengan tujuan untuk mendekati masyarakat dengan lebih dekat. Di negeri masing-masing lah. Ya. Ya, Mungkin tuan sebelum ni mungkin ialah sebab kita bila sebut pasal nanas di Johor, mungkin di negeri-negeri lain kurang exposure terhadap nanas ni kan. Mungkin daripada situ akan ada projek-projek baru di negeri-negeri itu. Betul. Kan kita tak tahu kan? Betul. Yang penting saya setuju. Kita base di Johor, Ya. tetapi sekarang ni boleh kita katakan di negeri-negeri lain kita ada pejabat. Kita ada office di negeri lain. Cuma di Kedah dia akan cover Perlis. Pejabat di Kedah dia cover Perlis. Pejabat di Negeri Sembilan dia cover Melaka. Dan berlaku peningkatan yang sangat signifikan lah dalam penanaman nenas ni. Kalau tengok data kan, tak percaya. Melaka antara yang telah meningkat lebih 100%. Ke mana dia tanam? Itulah. Itu persoalan dia. Sebab nenas ni sebenarnya bawah pencawang pun boleh tanam. Tanam tu. Yalah bawah Dan kalau pencawang. tak digunakan, bawah pencawang pun boleh digunakan. Dan kita dapat kerjasama yang baik daripada Kerajaan negeri. kerajaan dan sebagainya. Even kalau kita pergi Penang pun Sungai Bakap, nenas ditanam di bawah pencawang. Bawah pencawang. Berpuluh-puluh tahun. Dan dia tidak mengganggu sistem pencawang tu sendirilah. Jadi mana ada tanah, di situ kita boleh. Di mana ada tanah, di situ ada nanas. Itu yang terbaik. Baik. Tapi tu saya nak menyentuh sedikit dari segi harga buah nanas ini, dia bagaimana? Adakah dikawal ataupun ada standardnya? Kalau kita lihat kalau macam buah Musang King sekarang ni, harga dah drop, jatuh. Ya, betul. Kalau dari segi buah nanas bagaimana? Setakat hari ni buah nanas ni tak pernah ada tak pernah drop macam tu lah. Okey. Harganya stabil. Okey. Kalau di ladang, contohnya di ladang dia ambil di antara kalau grade A tu RM2.80 hingga RM3.5 sen. Sentiasa di arah situlah. Di arah situ. Setan. Satu tan. Bermakna satu tan dia boleh jejak sehingga kalau buahnya bagus dia boleh jejak sehingga RM3,500. Satu tan. Ya. Kalau 20 tan dah berapa? Itulah dia. Saya kalau matematik susah sikit tuan. Kalau 3,000, kalau 3,000 pun satu tan. Kalau kita dapat 20 tan dah 60,000. 60,000. Saya tak sampai lagi 60,000. Susah saya nak sampai kira 60,000 tu tuan. Baik tuan, sebagai perakhirannya, sebagai kesimpulan untuk kita punya program OMM Podcast ini, setelah hampir sejam kita bersama dengan tuan, apa harapan tuan mewakili seluruh warga kerja LPNM terhadap industri nanas negara ini? Jadi harapan kita, terima kasih, saya nak melahirkan rasa pertamanya rasa bangga duduk dalam satu industri yang boleh membantu masyarakat dan rakyat kita, membuka peluang-peluang pekerjaan dan juga memberikan impak yang besar dalam soal merapatkan di antara ekspor dan import. Sebab import makanan kita tinggi, ekspor kita rendah, tetapi sumbangan nanas boleh merapatkan di antara ekspor dengan import, iaitu imbangan dagangan kita lah, balance of trade kan. So yang ini hanya dapat direalisasikan seandainya masyarakat kita di luar sana, khususnya anak-anak muda kita yang keluar daripada sekolah, keluar daripada universiti dan sebagainya. Mungkin kalau untuk dapatkan pengalaman, untuk dapatkan pendedahan dan sebagainya, datang ke lembaga nanas dan kita akan bercerita, kita akan bantu seboleh mungkin. Pada masa ini kerajaan masih lagi memberikan insentif-insentif tertentu kepada mereka untuk memulakan industri ini di peringkat mereka. Tanah-tanah pesaka, tanah orang tua di luar Persendirian apa boleh juga tuan? Boleh. Tanah-tanah dia alu-alukan lah. Dia alu-alukan. Bukan boleh je, dia alu-alukan lagi. Dan kita dah buat MOU banyak. Kita buat MOU dengan universiti, kita buat MOU dengan sekolah, kita banyak kerjasama yang kita buat. Even tanah di masjid pun kita tanamkan dengan nanas. Alhamdulillah. Dan dapat sambutan yang sangat baik sebab dia kata buah nanas tu hari-hari dengan orang ngaji, dengan orang rasa dia lain lagi. Rasa dia lain. Dia kata syifa. Syifa. Dia kata syifa. Dan dia kata, dan orang sanggup meletakkan 1 biji, aku bayar 100. Oh. Sampai macam tu. Ada. Sebab
Yalah, pertamanya kita pun faham Yalah. lah dia nak bersedekah sekali Betul kan. lah. Tetapi ini perkara yang even dengan penjara pun kita buat MOU dan orang-orang apa dipanggil orang diselia ODS dia tak panggil banduan lah, dia panggil ODS ni pun terlibat dengan industri. Dan kita harap semua rakyat Malaysia boleh menerima industri ini dengan baik dan percayalah insya-Allah kami di Lembaga Nenas boleh memberikan yang terbaik kepada anda semua bagi menjamin ataupun menjana pendapatan yang baik dalam sektor agro makanan. Baik. InsyaAllah itu yang kita harapkan dan juga kita doakan juga all the best kepada LPNM untuk penganjuran MAHA 2026. Terima kasih Ro. Dan kita juga doakan juga industri nenas negara akan sentiasa berkembang maju di masa hadapan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi Tuan Khairul Zamri di atas kesudian bersama kami di OMM Podcast ini. Dan kepada semua sekali lagi kena mengucapkan terima kasih dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di minggu-minggu hadapan kalau bukan dengan saya juga dengan host-host yang lain. Sekian daripada saya Khairul Rizwan Azizan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. OMM Podcast.